Dalam lanskap sukan berprestasi tinggi yang sengit, setiap keputusan adalah kritikal. Keupayaan untuk memahami prestasi pesaing bukan lagi satu kelebihan tetapi satu keperluan mutlak. Namun, Institut Sukan Negara atau ISN berdepan cabaran besar iaitu proses mendapatkan data prestasi pesaing antarabangsa secara manual yang rumit dan melibatkan kos langganan yang amat tinggi mencecah ratusan ringgit setahun. ASIS adalah game changer. Kami membangunkan satu sistem dalaman yang mengoptimasikan proses kutipan data. Ia menjimatkan kos dan yang paling penting, menjimatkan masa penganalisis kami dan pengamal sains sukan. Mereka kini boleh fokus pada perkara yang lebih mustahak, iaitu menganalisis strategi dan teknikal. Bagi menangani isu kritikal ini, kumpulan inovatif dan kreatif Sports ASIS dari ISN telah membangunkan sebuah platform analitik sukan yang inovatif. Yang penting, ASIS memecahkan tembok pemisah antara kami. Sebelum ini, penganalisis, pengamal sains sukan, jurulatih dan pakar sains sukan bekerja secara berasingan. Sekarang, kami semua merujuk kepada satu sumber data yang sama. Perbincangan menjadi lebih strategik dan bersepadu. Ia mewujudkan satu bahasa data yang mudah difahami oleh semua orang. Sport ASIS berfungsi melalui 3 peringkat utama iaitu pengumpulan data, pemprosesan dan analisis serta visualisasi interaktif. Projek ini dimulakan dengan analisis keperluan sukan hoki dan cycling untuk acara Kirin. Perbincangan dilakukan bersama jurulatih dan juga pegawai sukan tersebut, termasuk penentuan indikator prestasi utama serta pelan projek melalui carta Gantt. Seterusnya, kami membangunkan skrip Python dengan menggunakan 2 library utama iaitu Beautiful Soup dan juga Pandas untuk mengautomasikan pengumpulan data sebelum disimpan dalam pangkalan data berpusat. Data tersebut kemudian dihubungkan ke Power BI dengan model star schema dan juga formula DAX untuk menjana metrik prestasi utama. Akhirnya, selepas pengujian pengguna, platform ini dilancarkan dengan fungsi penyegaran berjadual serta papan pemuka interaktif untuk analisis sukan secara terus. Impaknya amat ketara. Platform Sport ASIS berjaya menghasilkan penjimatan kos langsung sebanyak 100% iaitu RM230,877 setahun. Manakala masa analisis pula 80% lebih pantas. Dan sebelum ni perlu menunggu sehingga lebih daripada seminggu. Sekarang kurang daripada sejam saya boleh menyediakan laporan yang lebih komprehensif dan lengkap serta lebih tersusun untuk pasukan hoki lelaki kebangsaan. Data-data ini dengan menggunakan platform ASIS, datanya lebih tersusun, seragam dan mudah didapati di mana sahaja. Kejayaan ini hanyalah permulaan. Sport ASIS mempunyai potensi besar untuk dikembangkan kepada lebih banyak sukan, diintegrasikan dengan kecerdasan buatan AI dan berpotensi menjadi produk perisian sebagai perkhidmatan Software as a Service atau SaaS yang boleh dikomersialkan di peringkat serantau. So dengan adanya data-data macam ni, saya boleh approach dekat coach and saya boleh bagi tahu dekat coach untuk saya boleh nasihat dia dari segi formasi apa yang kita perlu main untuk kuarter pertama, kuarter 2 dan seterusnya. So platform ni akan membantu saya dari side untuk membuat percaturan yang sesuai untuk bermain dengan pasukan-pasukan begini. Sport ASIS bukan sekadar sebuah alat tetapi satu anjakan paradigma dalam budaya pengurusan sukan negara. Dalam era sukan moden hari ini, keputusan yang hanya berdasarkan intuition atau gerak hati sahaja tidak memadai. Kita perlukan bukti yang kukuh, kita perlukan fakta, kita perlukan data. Ia adalah bukti komitmen ISN dalam memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk memacu kecemerlangan sukan Malaysia di pesada dunia selari dengan agenda pendigitalan negara. Platform Sports ASIS bukan sekadar satu kejayaan KIK, ia adalah cerminan komitmen ISN terhadap inovasi. Ia adalah bukti bagaimana kita menterjemah agenda teknologi nasional seperti yang digariskan dalam Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara dan Rancangan Malaysia ke-13
Kejayaan ini hanyalah permulaan. Sport Assist mempunyai potensi besar untuk dikembangkan kepada lebih banyak sukan. Diintegrasikan dengan kecerdasan buatan atau AI dan berpotensi menjadi produk perisian sebagai perkhidmatan atau software as a service atau SaaS yang boleh dikomersialkan di peringkat serantau. Sport Assist bukan sekadar sebuah alat, tetapi satu anjakan paradigma dalam budaya pengurusan sukan negara. Ia adalah bukti komitmen ISN dalam memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk memacu kecemerlangan sukan Malaysia di persada dunia selari dengan agenda pendigitalan negara.